Panas sahabat. Ambil kuah, gaung nasi. Oh. Bismillah. Masuk. Ya. Tadi ada beli ayam. Beli ayam. Nak masak apa? Aduh, ayam ni banyak menu. Dah 200 resipi dah masuk kongsi. Ayam pun banyak. Tambah lagi lah 200, tambah satu lagi 201. Masuk macam dah ketandusan idea. Tahu nak masak apa? Nak makan apa? Goreng ke? Goreng. Goreng Kalau kunyit. goreng tak payahlah tu buat video. Kita mestilah kongsikan idea menarik untuk sahabat lain boleh tengok. Tak apalah, tunggulah. Nanti Pak Su fikirlah. Asyik Maksu je fikir. Pak Su lah pula. Pak Su tak tahu nak masak apa, tak pandai. Ayam goreng pandai lah. Tak apalah. Nanti Maksu fikir dulu. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Bada lagi. Salam satu maram buat sahabat semua. Sempena tahun baru Islam ni, semoga tercapailah kita punya cita-cita ataupun pejahan baru dalam hidup kita. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan sahabat semua. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi bertemakan ayam. Bahannya mudah je kita cari kat pasaran. Menu ni senang nak buat tapi jarang kita masak. Mak Sila nak kongsikan resipi ayam masak Palembang Mak Su Ilasta. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan untuk dikisar Mak Su menggunakan 7 ulas bawang putih, 1 inci halia, 3 biji bawang merah dan segenggam cili kering. Okey, bahan tu semua kita kisar halus lah macam ni. Okey, bahan dia tak banyak. Ini untuk bahan tumisan dia Mak Su menggunakan serai yang telah diketuk, daun kari, kerisik 1 paket kecil tu, air asam jawa, santan. Mak Su menggunakan 1 ekor ayam dan sedikit kicap. Dan bahan hiasan dia bawang merah dipotong bulat dan cili padi merah. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali kita kena lumurkan ayam ni dengan garam dan kunyit Okey sahabat, lepas tu kita gaul sebati. Ayam ni kita kena goreng tau. Okey sahabat, bila minyak dah panas kita bolehlah goreng ayam ni. Bismillah. Okey, Mak Su goreng ayam ni sehingga masak sepenuhnya ya. Kalau sahabat nak buat half cook pun boleh. Ikut cita rasa. Mak Su guna 1 ekor ayam. Okey sahabat, kita gorenglah ayam ni sehingga dia masak Okey sahabat, ayam kita ni dah masak dah. Jadi bolehlah kita angkat. Ui, bau dia wangi. Ui, makan nasi panas kicap pun dah sedap ni. Okey sahabat, jom kita ke step seterusnya. Okey sahabat, lepas kita dah goreng ayam, kita buangkan sikit minyak. Kita guna minyak goreng ayam tadi tu. Okey, first kali kita masukkan serai yang dah diketuk. Bismillah. Okey, kita bagi aroma serai ni naik dulu. Okey, lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar. Bismillah. Allah. Okey sahabat, kita tumis sehingga pecah minyak. Okey sahabat, ni kita punya bahan tumisan kita ni dah pecah minyak kan. Kita boleh masukkan air asam jawa. Bismillah. Nak guna asam keping pun boleh. Lepas tu Mak Su masukkan daun kari. Okey sahabat, kita bagi pecah minyak sekali lagi sahabat. Bagi cili kering ni betul-betul masak. Okey sahabat, bila dah pecah minyak buat kali kedua tu, okey, dia dah wangi dah dan ni aroma dia. Kita boleh masukkan kicap. Mak Su masukkan kicap manis. Ni ayam Palembang yang versi paling simple Mak Su buat ni. Tak ada letak rempah-rempah. Dia ada lagi satu versi yang letak rempah ratus tu. Tapi versi yang simple ni pun dah sedap. Okey puan-puan, seterusnya Mak Su masukkan bahan perasa dia. Mak Su letak gula merah secukup rasa dan sedikit garam. Nak letak gula karbon boleh. Kalau tak ada, letak gula putih pun boleh. Ni Mak Su tak letaklah gula putih sebab Mak Su dah letak gula merah tu kan. Okey sahabat, lepas tu step seterusnya kita masukkanlah kerisik. Kerisik ni Mak Su letak 1 paket kecil.
Oh, ni yang sedap ni. Ni menu special tu sahabat. Sepenuh Muharram ni, kita masak menu special untuk ahli keluarga kita. Ni salah satu menu special lah. Biasa sesuai dijadikan untuk hari raya, jamuan-jamuan kita makan dengan lemang, ketupat, nasi impit. Ni menu special tau ayam Palembang ni. Sahabat jangan lupa tau masak untuk keluarga. InsyaAllah mana tahu boleh jadi kegemaran satu keluarga kan. Memang sedap menu ni. Okey sahabat, step seterusnya Mak Su masukkan santan. Bismillah. Santan ni 1 kotak kecil terus dia bertukar warna. Sedap ni sahabat. Dia ada rasa lemak-lemak santan. Lepas tu keresik tu kan. Nak kata rendang bukan rendang. Tapi rasa dia special. Sahabat, step seterusnya bila dia dah mendidih macam ni, kita boleh masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Bismillah. Ni dah nak siap dah sahabat. Ui, sedap ni. Makan dengan lemang, ketupat. Padu nasi putih pun jalan. Masya Allah. Okay, kita goreng sebati dulu. Kita bagi kuah ni serap dalam ayam tu. Lepas tu barulah masuk bahan yang terakhir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Okey, untuk bahan terakhirnya kita boleh masukkan hiasan ni lah. Apa tu? Cili padi merah. Lepas tu bawang merah yang dipotong bulat. Okey sahabat, bahan-bahan semua dah masuk. Bawang semua dah masuk. Bawang apa? Potong bulat tu kan. Apa lagi? Time tu rasa. Sambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada daun nak pukul. Oh tak ada. Sedap. Cukup rasa. Okey sahabat. Tengok ni dia punya kuah tu dah apa? Dah pekat elok. Ayam dah bersalut elok dengan kuah. Ni makan dengan nasi impit. Makan dengan lemang, ketupat, nasi minyak. Memang padu lah. Sebab ayam Palembang ni adalah menu special. Dia biasa dijadikan, dihidangkan time hari raya. Majlis-majlis, kenuri-kenuri kahwin pun ada. Memang sedap menu ni. Tengok kuah dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayam masak Palembang Mak Sila Star sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom kita hidangkan. Mak Su dah tak tahan. Bau dia sangat wangi. Walaupun Mak Su sesama, dia punya bau tu menusuk hidung. Bismillah. Mak Su hiaskan dengan apa tu? Daun kari dan bunga apa? Hiasan bunga cili ni. Siap. Alhamdulillah, ayam masak Palembang Mak Sila Star dah siap. Jom kita makan. Okay sahabat, jom kita rasa. Okay sahabat, kita ambil apa tu? Ayam. Bismillah. Pekat kuah. Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Mak Su rasa nasi dengan kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa apa? Keresik tu, lemak-lemak santan. Cukup rasa manis, masin dia. Pedas manja. Memang padu sahabat. Bismillah. Sedap. Okay sahabat, kita ambil ayam. Panas sahabat. Ambil kuah, gaung nasi. Bismillah. Padu. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi ni. Resipi yang sangat mudah, bahan tak banyak. Sangat senang disediakan. Jangan lupa cuba, okey. Kalau tak suka ayam boleh gantikan dengan daging. Memang sedap sahabat.
Ui, padu. Okay, sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak masak apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat, kau tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okey, tanda siapa masuk. Okey sahabat, jangan lupa like, jangan lupa komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul ni. Dan paling penting, jangan lupa tekan button loceng di sebelah subscribe tu supaya video-video terbaru Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.